kau gaduh masa tu. Aku gaduh besar. Aku cakap dia, kau nak jadi artis, pergi mampus. Pergi kau sendiri. Kenapa? Puncanya tu? Adalah, tak nak cerita lah. Okay, So, dia orang pergi. Dia, Mamat, Arwah Jamal. Arwah Jamal dengan Jeb Sekali kau tahu, aku pergi tempat karaoke biasa aku lepak tu. Aku pergi lepak kat belakang, dekat dinding, muka dia orang masuk papers. Paper muka depan, babe. Muka depan. Masa tu owner kedai tu cakap apa? Engkau lah belagak Tak pergi, lagi. Kau sombong-sombong kau nak pergi bergaduh. Kenapa? Kau Cerita apa dia masuk paper? tak, pasal dia terpilih. Pasal audition. Diorang terpilih. Diorang dapat Raja Lawak 2. Aku nampak Nabil audition, kebelancam audition depan mata aku kat Subang Parade. Kita orang memang sengaja nak keluar daripada Johor time tu, supaya tak nak orang Johor tahu. Kita orang pergi. Sebab masa pergi sinar pasport dah kecoh satu kulai. Kali ni kalau pergi tak dapat, orang tak tahu. Punya besar lah celaka tu. Keluar paper muka besar, babe, kat depan. Tapi dapat. Tapi tak call pergi KL. Tahu-tahu dah keluar TV dah. Kenapa kita tak terpilih Tapi pula ni? dia ada cerita dia pula. Bila diorang dah bertiga, masa diorang dipanggil untuk pergi KL,